Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita berada pada minggu yang kelima. Pada hari ini kita akan sambung topik yang keempat, iaitu Categories of Qawaid Fiqhiyah. Jadi jangan lupa tonton, like, share dan subscribe channel Ustaz supaya kita tidak terlepas ilmu-ilmu yang berkenaan dengan fiqh dan juga Al-Quran insya-Allah. Jadi dalam bab yang keempat ini, chapter 4, kita akan belajar yang pertama 4.1 Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Kubra. Jadi saya rasa ni semua orang dah tahu. Kemudian 4.2 Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Sughra ataupun Al-Fara'iyah. Kemudian yang ketiga 4.3 Al-Qa'idah Al-Fiqhiyah dan Al-Dhabit Al-Fiqhi. Apa perbezaan antara dua perkara ni? Dan yang keempat, Al-Qa'idah Al-Fiqhiyah dan Al-Nazariyah Al-Fiqhiyah. Apa perbezaan antara dua perkara ini? Okay, jadi kita lihat yang pertama. Saya yakin semua pelajar-pelajar pun dah tahu tentang Qawaid Al-Kulliyah Al-Kubra. Jadi sebagai pengenalan, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah can be classified into different classification depending upon the following two different factors. Yang pertama, the scope of the qawaid in terms of its application towards the issues of fiqh. Okey, jadi bagaimana kita pakai kaedah fiqhiyah, aplikasi kaedah fiqhiyah terhadap isu-isu yang terdapat dalam permasalahan fiqh. Itu yang pertama. Qawaid fiqhiyah ni ada dua, kita pecahkan kepada dua. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan use the qawaid fiqhiyah, the application towards the issues. Ada banyak kaedah fiqh dan ada banyak isu-isu fiqh, permasalahan fiqh. Jadi bagaimana kita menggunakan kaedah tersebut terhadap isu-isu fiqh yang berlaku. Yang kedua, the acceptance of particular maxim among the different schools of Islamic law. Okey. Jadi bagaimana pula penerimaan kaedah-kaedah dalam kalangan mazhab-mazhab yang berbeza. Kan kita ada banyak mazhab-mazhab fiqh. Daripada sudut fiqh kita ada pelbagai mazhab, ada pelbagai pandangan. Jadi bagaimana mereka menerima pakai kaedah-kaedah fiqhiyah. Jadi kita akan lihat dua perkara ini. Okay, yang pertama, the scope of qawaid in terms of its application towards the issues of fiqh. Jadi skop ini kita boleh lihat terbahagi ataupun terpecah kepada dua, iaitu yang pertama Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Kubra ataupun yang kedua Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Sughra atau Al-Fara'iyah. Maksudnya ada kaedah-kaedah fiqh yang utama, yang besar, yang merangkumi banyak permasalahan fiqh boleh masuk di bawah kaedah fiqh yang besar ni. Jadi kita akan lihat. Kemudian ada juga qawaid kulliyah sughra, kaedah-kaedah fiqh yang kecil-kecil ataupun kita kata cabang-cabangnya. Ada cabang-cabang kaedah fiqh. So dia ada terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama kita lihat Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Kubra. Jadi dalam kalangan para ulama fiqh ini, maka ada terdapat 5 kaedah kubra. 5 qawaid fiqhiyah yang besar. Besarnya maksudnya dia macam merangkumi banyak lah. Boleh diguna pakai dalam pelbagai isu-isu fiqh. Itu yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Ataupun dia punya Inggeris di sinilah. Al-umur bimaqasidiha ni dia punya bahasa Arab. Matters are determined according to intention. Bagaimana kita melakukan sesuatu perkara itu, maka kita akan lihat apakah tujuan dia, apakah niat dia. Lihat kepada niat
pelaksanaan sesuatu perkara itu. Apa niat dia sebenarnya? Dia buat tu kenapa? Yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. What is certain cannot be removed by a doubt. Maknanya apabila kita yakin atas sesuatu perkara, maka tidak boleh disanggah ataupun keyakinan kita itu tidak boleh dikalahkan oleh ketidakyakinan. Tak boleh. Kalau kita dah yakin, kita yakin. Takkanlah yakin tu kalah dengan ketidakyakinan. Yakin kita tu markahnya tinggi. Ataupun kita syak. Ataupun kita ragu-ragu. Tak boleh. Kalau kita dah yakin, selesai. Nanti kita akan lihatlah satu persatu. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taysir. Apabila kita, bahasa Inggeris dia hardship begets facility. Maksudnya kalau ada kesukaran, ada kesusahan, maka kita juga ada keringanan, ada kemudahan. Kita akan melihatlah apa yang boleh memberi kemudahan terhadap kita pada ketika kita berada dalam satu-satu situasi yang susah. Okay, nanti kita akan lihat dia punya contoh-contoh dia apabila kita masuk belajar tentang qawaid fiqhiyah al-kubra ni. Yang keempat, kita kata ada 5 tadi. Yang keempat, la darara wa la dirar. Harm shall not be inflicted nor reciprocates. Okey. Jadi la darara wa la dirar. Kita tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang. Kita tidak boleh memudaratkan seseorang ataupun kita tidak boleh membalas. Kalau orang buat kita mudarat, kita balas balik dengan mudarat. Tak boleh. Kita tak boleh balas dendam lah. Macam kita membalas dendam. Oh, dia buat jahat dengan aku. Aku buat jahat dengan dia balik. Tak boleh. Kita tidak boleh memudaratkan orang lain ataupun kita tidak boleh membalas seseorang dengan kemudaratan. Membalas mudarat dengan mudarat. Tak boleh. Yang kelima, al-adah muhakkamah. Iaitu sesuatu adat itu juga boleh kita guna pakai untuk menghukum. Seterusnya. Jadi ini adalah 5 qawaid kulliyah kubra yang besar. Ada 5. Memang 5 ni kita guna pakailah dalam pelbagai permasalahan dan isu-isu fiqh. Okay, seterusnya al-qawaid 4.2, al-qawaid al-kulliyah al-sughra ataupun al-far'iyah. Al-far'iyah ni maksudnya cabang-cabang lah. Furuk-furuknya. Sughra ni maksudnya kecil. Ada qawaid-qawaid yang kecil, qawaid-qawaid yang furuk-furuk di bawah 5 yang tadi. Okay, di bawah 5 yang tadi. Okay, 5 tadi besar. Okay. The type of maxim that covers substantial amount of fixed subject but the coverage is lesser compared to the above type. Okay. Bila qawaid fiqhiyah yang kubra tadi, dia boleh mencakupi pelbagai permasalahan fiqh banyak. Dia boleh cover banyak, mencakupi. Walau bagaimanapun, untuk yang sughra ini ataupun far'iyah ini, dia mencakupi kurang daripada yang kubra tadi. Maknanya dia tak berapa kuat. Dia punya kehebatan terletak pada yang kubra tadi. Kalau yang sughra ni boleh, tapi dia mencakupi dia kecil. Sebab tu kita panggil sebagai sughra. This type is either the extension maxims from the major maxims or it might be maxims that are not related to the major maxims. Okay, kena faham. Dia ada 2 type. Ada 2 pecahan lagi. Okay, qawaid kulliyah sughra ada pecah kepada 2 lagi. Yang pertama, iaitu kaedah-kaedah fiqh kecil yang terletak di bawah kaedah fiqh yang besar 5 tadi. Maknanya 5 yang besar tadi, bawah dia ada pecah lagi. Maknanya al-umur bil maqasidiha ada pecahan dia, al-adah muhakkamah ada pecahan dia. Ni yang pertama, type yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia ada apa tadi? That are not related to the major maxim. Maknanya dia tak ada kena-mengena pun dengan 5 yang atas tadi. 5 yang utama, yang kubra tadi tak ada kena-mengena. Maknanya dia tersendiri, kaedah yang tersendiri. Sebagai contoh daripada sini, the example of the first is the maxim which says ad-darurat tubih al-mahdhurat, yang bermaksud, bahasa Inggeris dia, necessity renders prohibited things permissible. This maxim is the branch of the major maxim which read al-masyaqqah tajlibut taysir. Okey. Maknanya maxim yang kecil sughra, contoh di sini adalah al-darurah
tubihul mahzurat. Ini yang ad-darurah tubihul mahzurat ini berada di bawah al-masyaqqah tajlibut taysir. Okey, al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang mana bermaksud kalau kita berada dalam satu-satu darurat, maka dia mengharuskan, membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Okey, kita akan belajar nantilah. Kemudian yang jenis kedua, type yang kedua tadi, yang kita kata dia adalah kaedah yang berpisah. Bukan di bawah 5 kaedah besar tadi. Apa dia? The example of the latter is the maxim that says al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Yang bermaksud bahasa Inggeris dia, an ijtihad cannot be overruled by another ijtihad. Okay, kalau ada satu-satu ijtihad, maka ijtihad yang pertama ada ijtihad yang kedua. Dia tidak boleh overrule. Dia tidak boleh menyanggah yang kedua ni. Kalau ada ijtihad pertama, ulama yang pertama ni guna, ulama yang kedua guna ijtihad dia yang kedua. Dia tidak boleh overrule antara satu sama lain ijtihad tersebut. Okey, kita akan tengoklah dia punya perincian dia dengan lebih mendalam nanti. Maknanya ijtihad la yunqadu bil ijtihad ini adalah satu kaedah yang di luar daripada 5 qawaid al-kulliyah al-kubra yang kita belajar tadi. Dia sendiri punya. Okey, so ada dua type lah, sama ada di bawah kubra ataupun tersendiri punya, bukan di bawah yang kubra, yang 5 tadi. Okey, seterusnya. Okay, the acceptance of particular maxim among the different schools of Islamic law. Okey. Jadi kita kata tadi, kita pecahkan dua tadi. Awal-awal tadi. Itu pertama, bagaimana kita mengguna pakai qawaid fiqhiyah ini ada dia punya pecahan-pecahan dia, sama ada kubra ataupun sughra. Yang kedua, penerimaan oleh mazhab-mazhab fiqh. Adakah yang kaedah ni dia terima? Adakah kaedah ni dia tak terima? Jadi apakah dia punya perincian? Yang pertama, the maxim which is accepted and utilized by all scholars of Islamic law from different mazhab. Examples for this kind are all the 5 main maxim. Okay, 5 qawaid fiqhiyah kubra itu yang kita dah sebutkan tadi diterima pakai oleh semua ahli fiqh. Semua mazhab lah, semua mazhab guna pakai. Adapun jenis yang kedua, kategori yang kedua, the maxim that is accepted by certain scholars from certain mazhab and rejected by others. This kind of maxim is also called al-qawaid al-mazhabiyah. An example of this type is the maxim that reads, initially, sale and purchase transaction shall be followed by guarantee. Okay. Ada juga kaedah-kaedah maxim yang diterima pakai oleh sebahagian mazhab dan tidak diterima pakai oleh mazhab yang lain. Satu-satu kaedah, mazhab ni terima, mazhab ni tak terima. Kaedah lain pula, mazhab ni terima, mazhab lain tak terima. Contoh. Jadi tapi dipanggil juga nama ni adalah qawaid mazhabiyah. Maknanya mazhab ni guna pakai kaedah ni. Mazhab ni guna pakai kaedah ni. Mazhab ni tak guna pakai kaedah ni. So dia atas mazhab masing-masing lah. Okay, contohnya adalah sell and purchase. Maknanya kita jual beli, transaksi jual beli mestilah ada garanti. Garanti apa? Bahasa Melayu dia. Ad-dhaman bahasa Arab. Jaminan lah, ada jaminan. Sesuatu transaksi jual beli itu perlu ada jaminan. Ini salah satu daripada kaedah lah. Yang sebahagian terima, sebahagian tak terima. Bergantung kepada mazhab fiqh. Okey. Seterusnya. Okey, kita dah masuk 4.3. 4.3, al-qa'idah al-fiqhiyah dan juga al-dhabit al-fiqhi. So, apa beza antara dua istilah ini? Apa beza antara dua istilah ini? Yang pertama, kita kena tahu dhabit ni apa, kan? Qa'idah fiqhiyah kita dah tahu dah. Ad-dhabit al-fiqhi. Okey, kalau melihat kepada konteks of Islamic law, ad-dhabit defined as the total rule which controls a set of branches ataupun furu' kat sini that belong to one chapter of fiqh. Scholars have differentiated between al-qa'idah al-fiqhiyah
and al-dhabit al-fiqhi as follows. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, apakah maksud dhabit tadi? Dia controls a set of branch that belong to one chapter of fiqh. Dia mencakupi satu bab fiqh. Dhabit ini satu bab fiqh ini. Dhabit fiqh ini satu bab fiqh ini. Ya, kena melihat kepada apa dia punya dhabit itulah. Dhabit dia. Okey. Kalau kita lihat apakah perbezaan antara al-qawaid al-fiqhiyah ini dengan dhabit al-fiqhi supaya kita lebih jelas. Okay. Yang pertama kata Imam As-Suyuti. Al-Qa'idah al-Fiqhiyah includes furu' from several chapters of fiqh, whereas al-Dhabit al-Fiqhi contains furu' from one chapter. Jadi dia tak sama. Mungkin ada yang kata sama, ada sebahagian kata sama, ada yang kata tak sama. Jadi apa yang tak sama tu adalah kata Imam Suyuti, Qa'idah Fiqhiyah, Qawaid al-Fiqhiyah, dia mencakupi banyak bahagian-bahagian ataupun bab-bab fiqh. Mencakupi banyak. Walau bagaimanapun, al-dhabit al-fiqhi hanya mencakupi satu bab fiqh saja. So ada beza lah, betul tak? Nampak tak beza ni? Maknanya lebih besar. Qawaid fiqhiyah itu lebih besar. Dia mencakupi banyak pelbagai bahagian-bahagian bab-bab fiqh. Adapun dhabit fiqhi hanya satu bab fiqh sahaja. Kita kena lihatlah apa contoh-contoh dhabit fiqhi itu. Kata Imam Subki pula, most likely al-dhabit al-fiqhi is appointed to organize similar cases saja of one chapter of fiqh. So senang kita boleh nampak bahawa dhabit fiqhi ni hanya menceritakan dalam satu-satu bab fiqh saja. Satu-satu bab fiqh saja. Maknanya dia kecil lah, dia kecil. Tapi qawaid fiqhiyah besar, pelbagai bab-bab fiqh. Begitu juga kata Imam Ibnu Nujaim, dia kata apa? Perbezaan, the difference between al-dhabit and al-qa'idah is the qa'idah fiqhiyah has embraced furu' from several chapters of fiqh, whereas al-dhabit has included furu' from one chapter of fiqh. Sama je. Maksudnya, qawaid fiqhiyah lebih meluas, mencakupi pelbagai bab-bab fiqh, adapun dhabit fiqhi hanya mencakupi satu-satu bab fiqh sahaja. Okey. Seterusnya, kita boleh nampak kan dia punya perbezaan. Ini dia punya perbezaan lah dalam bentuk jadual daripada kalam-kalam ulama tadi. Ini kita ringkaskan. The main two distinction, apa dia punya perbezaan dia? Yang pertama, kaedah fiqhiyah more general, lebih umum. Kaedah fiqh lebih umum. And comprehensive, mencakupi dia lebih keseluruhan, lebih meluas. Then al-dhabit fiqhi, dia lebih luas, lebih mencakupi pelbagai lagi lah. Since the former includes several chapter of fiqh, whereas the latter contain only one. Kita dah bahaskan tadi. Al-Qa'idah yang kedua, perbezaan yang kedua, Al-Qa'idah al-Fiqhiyah has more exceptions than Al-Dhabit al-Fiqhi, which controls one chapter of fiqh. So there is not much room for exception. Jadi Qa'idah Fiqhiyah ni lagi banyak dia punya pengecualian dia. Sebab dia banyak kan, dia meluas. Adapun Dhabit Fiqhi kan dia cerita pasal satu bab fiqh saja. Maka exception itu susah. Kecil lah. Untuk ruang dia ada pengecualian. So dia ada perbezaan lah antara qawaid fiqhiyah dan dhabit fiqhiyah. Kita boleh nampak perbezaan dia. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang kata sama saja dua ini. Contohnya Imam An-Nabulsi. Dia kata samalah. Dia tidak membezakan antara qa'idah fiqhiyah dan ad-dhabit al-fiqhi. Okay, ini contoh-contoh daripada sunnah, boleh baca. Ini contoh juga daripada sunnah, daripada hadis. Ini contoh-contoh daripada kalam fuqaha. Boleh bacalah contoh dia. 4.4. Okay, kita masuk yang terakhir. Dah ada 4 lah. Daripada 4.1 sampailah 4.4. Apa pula perbezaan antara al-qa'idah al-fiqhiyah dan an-nazariyah al-fiqhiyah? Okay, apa maksud an-nazariyah? Kat sini kita lihat. An-nazariyah literally means the theory
and it practically means the set of... Okey, jadi untuk yang terakhir, subtopik yang terakhir, apakah an-nazariyah? The set of conceptions that are connected together to prove the logical relationship between a set of premise and their outcome. Ni sama juga macam dhabit fiqhi tadi. Ada yang kata persamaan, ada yang kata perbezaan dan sebagainya. Following are two opinions of scholars concerning an-nazariyah al-fiqhiyah. Jadi apakah maksud an-nazariyah di sini? An-nazariyah kalau secara bahasa ni kita kata ia adalah teori-teori. Jadi secara praktikalnya kita kata an-nazariyah ini adalah sekumpulan konsep that are connected together. Konsep-konsep yang saling berkaitan. Ada satu kumpulan konsep yang saling berkaitan. To prove the logical relationship. Untuk membuktikan hubungan logik antara between a set of premise, antara sekumpulan premis and their outcome, dan juga dia punya hasil ataupun kesimpulannya. Ini maksud an-nazariyah. Daripada sudut bahasa teori, daripada sudut praktikal, ni kita kata the set of conceptions. Okey, kita lihat ada dua pecahan pandangan scholars terhadap an-nazariyah al-fiqhiyah. Yang pertama, it is the large constitution and conceptions forming a legal subjective system spreading in Islamic fiqh. The elements of that system control sort of judgment relating to the subject of that system, such as the notion of ownership, notion of contract, notion of the legal capacity, and so on. Okay, kata Syekh Mustafa Az-Zurqa. Jadi kat sini, it is the last constitution, merujuk kepada satu konsep yang besar lah. Large constitution, perlembagaan ataupun konsep yang besar, yang mana ia diguna pakai dalam fiqh Islami. Ya, fiqh Islami. Ni kalau merujuk kepada pandangan yang pertama. Konsep of ownership, pemilikan, teori of pemilikan, kemudian kontrak, pasal kontrak, ataupun contoh perundangan, dia punya legal capacity. Jadi kita melihat dia punya pandangan pada sudut yang pertama, the first one. Okay. Adapun yang kedua, the second one, the theory or an-nazariyah, kan kata tadi, awal-awal kita kata an-nazariyah ni teori. An-nazariyah term does not come from our syariah, and it does not represent a meaningful description as do the acceptable Islamic terms and vocabulary. Okay, jadi dia kata kalau yang an-nazariyah ini bukannya datang daripada syariah kita. Maknanya dia luar lah, luar. Sebagai contoh, for example, we Muslims do not know ownership through research. Kita tahu tentang ilmu ownership, pemilikan, bukannya melalui research, bukan melalui kita menyelidiki, kita buat penyelidikan ataupun study, kajian kita. Tapi kita mengetahui tentang ownership ini, pemilikan ini melalui pengajian Islam kita. Kita belajar dalam Islam, kan? Contoh, dah bagi tahu dah dalam Al-Quran. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Okay. Kemudian, maknanya kita dapat daripada agama Islam itu sendiri. Kita dah belajar. Jadi kalau kita lihat, dia punya contoh-contoh dia, kita tengok teruslah kepada perbezaan. Masa tak banyak. Contoh, apakah
Okey, apakah perbezaan kaedah fiqh dan an-nazariyah al-fiqhiyah? Kalau kita lihat, ada beberapa di sini, al-qaedah al-fiqhiyah are different from an-nazariyah al-fiqhiyah. Ni pun dah panjang masa ni, dekat-dekat setengah jam. Okay, kita tengok conclusion terus. Apa beza dia? Apa beza antara kaedah fiqh dan juga an-nazariyah al-fiqhiyah ini? Yang pertama, it is a syar'i Islamic hukum matter case, while an-nazariyah al-fiqhiyah is a study that assembles subject and ahkam of Islamic fiqh. Okay, an-nazariyah al-fiqhiyah ni adalah kajian-kajian kita lah. Maksudnya kita dapat sesuatu itu daripada kajian. Kita dapat sesuatu itu daripada kita punya penyelidikan. Adapun kaedah fiqhiyah datangnya daripada syariah, daripada syariat Islam. Boleh faham beza dia? Kaedah fiqhiyah kan kita ada dalil-dalil. So dia datang daripada syariat Islam. Adapun an-nazariyah al-fiqhiyah datangnya dengan hasilnya kita dapat dengan cara kita mengkaji dan membuat penyelidikan. So dia dua perkara yang berbeza. To establish al-qaedah al-fiqhiyah, it needs one of Islamic sources. However, an-nazariyah al-fiqhiyah could only need the study of written works of Islamic fiqh. Okay. Jadi, kalau kita lihat tadi, dua sumber tadi pun berbeza. Kan? Daripada mana kita dapat? An-nazariyah al-fiqhiyah dengan cara kajian, pendidikan. Al-qaedah al-fiqhiyah dengan cara daripada Islam itu sendiri. Okay, contoh al-qaedah fiqhiyah kita dapat daripada Quran, hadis, ijma' dan juga satu lagi qiyas. Adapun an-nazariyah al-fiqhiyah kita dapat dengan cara mengkaji dan menyelidik. Okey. An-nazariyah is a method that is logically authenticated by proof. An-nazariyah ni cara dia kita kena buktikan dengan ada bukti. Ada pembuktian an-nazariyah ni. Adapun kaedah fiqh adalah daripada dalil-dalil. So dia dua yang berbeza. An-nazariyah kena bagi bukti, tunjukkan pembuktian. Adapun kaedah fiqh adalah datang daripada dalil-dalil Al-Quran, datang daripada dalil-dalil hadis. Kan kita dah belajar dah sumbernya kan pada bab-bab sebelum ini. Wallahu alam. Jadi kita pun masa mencemburui kita dah lebih kurang 30 minit ni. Mudah-mudahan kita mendapat kefahaman daripada apa yang kita pelajari pada pagi ini, iaitu ada 4 perkara. Kita belajar 5 qawaid yang besar. Kemudian ada yang kedua, kita belajar kaedah-kaedah yang kecil ataupun furuk-furuk, cabang-cabangnya. Kemudian apa beza kaedah fiqh dengan dhabit fiqh. Kemudian apa beza kaedah fiqh dengan an-nazariyah al-fiqhiyah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita pelajari dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.